5 perkara yang korang kena buat bila dapat keputusan SPM pada hari ini. Okey guys, hari ini keputusan SPM telah pun dikeluarkan, jadi tahniah diucapkan kepada yang cemerlang. Yang kurang cemerlang tak ada masalah, yang penting adalah korang kena uruskan permohonan UPU online sebaiknya. Jadi ada 5 perkara yang korang kena buat. Yang pertama, apa yang korang kena buat? Korang kena kira berapakah markah merit semula mengikut keputusan SPM yang sebenar. Jadi pergi saja dekat UPU Pocket, kira markah merit. Di situ korang masukkanlah sama ada korang STEM A, B, C ataupun sastra kemanusiaan dan lain-lain. Kemudian korang masukkan markah koko dan kira berapakah markah merit yang terkini. Benda ni wajib buat. Yang kedua, buka balik senarai 12 pilihan dalam fasa pertama UPU. Jadi dalam fasa pertama, sekiranya 12 pilihan yang sebelum ini kamu tidak melepasi syarat-syarat khas yang ditetapkan, maka permohonan kamu akan di-kick dalam senarai itu. Jadi pastikan kamu buka dan buat pilihan semula. Cara dia mudah saja. Korang pergi dekat UPU Pocket, pergi dekat e-panduan, pilihlah universiti lain yang korang nak ataupun universiti yang sama. Pilih semula 12 pilihan. Tetapi pastikan korang baca apakah syarat-syarat khas untuk setiap kos yang korang mohon. Kalau tak lepas, jangan mohon. Pastikan kamu melepasi syarat-syarat khas untuk subjek-subjek yang telah ditetapkan. Yang ketiga, korang boleh tengok dekat e-profiling untuk membantu korang kenal pasti apakah minat kerjaya dalam ujian minat kerjaya. Dan juga korang boleh tengok satu lagi yang terkini, iaitu aplikasi real time dalam UPU punya permohonan. So di situ kita boleh tengok apakah kos-kos yang kompetitif yang orang ramai mohon. So korang susun balik 12 pilihan ini mengikut minat korang, mengikut markah merit. Yang keempat, buat susunan semula. Cara nak susun semula ini, korang boleh letak kos-kos yang korang minat. Kalau kamu tak lepas markah merit yang ditetapkan, contoh katalah kamu dapat markah 70, kamu boleh try sampai 75 untuk the highest. So, kemudian pilihlah pilihan pertama, kedua dan ketiga dalam range 75. Kalau ada yang nak try range 10 itu adalah maksimum. Kemudian susun semula mengikut 12 pilihan. Nanti cikgu akan buat satu video khas berkenaan susunan ini. Yang keempat, korang boleh jumpa guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, dapatkanlah bantuan profesional. Elakkan mendapatkan bantuan mereka yang kurang profesional sebab mereka tak tahu apakah trend-trend terkini UPU online yang sentiasa berubah. Yang kelima, setiap kali kamu mengisi permohonan, kemas kini permohonan, pastikan kamu simpan dan tekan seterusnya. Walaupun kamu belum habis lagi, korang boleh simpan, tetapi seelok-eloknya bila korang dah kemas kini semua permohonan, update semua maklumat, pastikan korang cetak. Maksudnya bila dah cetak tu dah lengkap dan telah dihantar ke UPU. Sebab ramai orang gagal sebab dia tidak cetak permohonan dan permohonan itu tidak dihantar. Korang boleh update permohonan korang banyak kali, tak ada masalah pun. So setiap kali permohonan korang update, pastikan korang cetaklah untuk keselamatan. So video ini dibawakan oleh International Islamic College. Jadi untuk info-info lanjut korang boleh call jika korang berminat untuk masuk ke IIC.